Salam geng. So banyak barang atas meja kali ni geng. So hari ni saya nak buat video pasal madu lah. Komplit lah pasal banyak nak soalan daripada customer saya minggu ni. Kebanyakan dia orang tanya pasal madu bergas kan. Tu video kali ni saya settlekan lah semua soalan-soalan Okay, panjang video kali ni geng ya. Video ni pun saya akan share lah kepada customer saya yang beli madu pada saya tu, saya akan share video ni. Video bajet tonton lah kawan. Okey. Pasal video ni panjang sangat. Kopi tu siap dah tu. Tu apa pula nak buat tu. Dia tingkap tu. So, saya mulakan lah. Ni cerita daripada awal lah ni. Okay, ni sodut madu kelulut. Guna pam, dia ada pameh masuk dalam ni. Lepas tu kalau banyak madu tu masuk dalam ni. Okey, masuk dalam ni sampai ke rumah. Tapi sebenarnya ni masukkan apa ke tong yang baru lah. Okey, first saya nak cerita pasal tapi. Okey, first yang atas ni 100 mesh. Yang bawah ni 200 mesh. Yang bawah sekali 400 mesh. Dia sebenarnya kalau ikut standard lah yang saya belajar, untuk tapis madu dia lebih kurang 150 ke 180. Dia punya mesh itu lah. Mesh itu saiz ni lah, saiz tapis. Okey, kalau kalian tengok posisi kan. Okey. Tapis. Okay, 100 mesh ni dia ngam geng ya. Bagi saya untuk kelulut jenis propolis ngam lah. Itama, Terminata, Torafika, Kenekron ngam. Tapi biasa 100 mesh ni untuk tu. Lepas tu kalau jenis dama saya akan pakai 200 mesh. Apa beza dia? Bila 200 mesh ni dia lagi susah nak turun. Dan 400 mesh ni saya tak pernah pakai ni lah. Pasal memang tak boleh turun. Dia kalau 400 mesh ni kebanyakan kalau orang-orang putih lah, dia jenis guna spinner. Ni 400 mesh lah. Dia langsung pollen ke apa semua dia boleh filter 400 mesh. Tapi kalau kita punya madu cukup lah 100 mesh pun dah cukup. Okey, dah habis setengah jam geng. So yang atas ni dah habis. 200 mesh ni nampak dia lambat nak turun. Dan yang paling bawah ni 400 mesh ni setengah jam, tak ada setitik pun. Yang tu dia rapat, tu saya tak pakai yang 400 ni. So adakah madu yang paling famous kat TikTok dia filter dengan baik? Ada benda asing tak? So kalau daripada pandangan kasar saya tak ada masalah lah, tak ada masalah nah. Kira dia orang tapis tu kira okey jugalah dia orang tapis. Cuma yang saya nak tambah kat sini, andai kata customer dah beli kan, tiba-tiba dalam madu tu masuk somut alus pula kan. Filter apa tapis ni berjarab lah nak apa tapis somut, paling alisnya somut. So kalau geng ada isu macam tu, bolehlah beli tapis ni yang 100 mesh ni. Link pun saya ada sediakan dekat link dekat description. Link nak beli benda lah ni pada Shopee. Ada dekat description lah. Sediakan. Tapi 100 mesh. Yang 200 mesh ni tak payah beli pun tak apa. Yang 300 mesh je. Kalau ada isu somut masuk kan, pakailah tapis ni. Tapi lain kurang menjarab lah bagi saya. Tapi ni kira ngam lah. Macam ni pun tak ada lah kira kaki lobah ke, kulit kayu ke, kira tak nampak lah. Tak berapa ketara lah. Okay. Pula setitik dah setengah jam. 300 mesh. Tu saya prefer kalau geng nak beli tapis ataupun ternak kelulut nak tapis kan. Ni tapis paling menjarab lah bagi saya. Untuk yang kuantiti yang sikit lah. 100 mesh. Okay, settle pasal tapis. Okay, settle cerita bab tapis. Second step dia pula. Okay, tapi dah masuk dalam tong ni. Lepas tu tong ni simpan dalam betais. Itu konsep apa standard penternak kelulut lah. Ataupun dalam display chiller. Itulah. Kalau saya pula daripada tong ni jenis-jenis yang kuantiti kecil, saya akan masukkan dalam botol kacau dan simpan dalam betais. Jenis ni keluar betais ni. Pasal saya selalu sodut je geng ya. Pasal order saya tak banyak. Bila stok habis saya pergi sodut. Bila stok habis saya pergi sodut. Jadi saya tak simpan stok besar sangat. Kecuali kalau Itama, Terminata, saya simpan dalam ni lah, dalam betais. Tapi kalau spesies kecil ni saya simpan macam ni lah, dalam botol kacau. Banyaklah botol kacau saya ni. Tokyo tu yang sponsor. Okey, settle bab tu. Saya nak cerita post pula. Okey, post botol saya pakai plastik botol corah macam ni geng ya. Kenapa saya tak pakai botol yang macam ni? Sama lah tu. Ataupun botol yang macam ni kan. Kenapa? Pasal saya nak nampak dia dalam dia. Dia cerita pasal tapis tadi lah. Kalau corah ni dia boleh nampak clear je benda lah tu. Clear je kan. Ada benda asing tak? Macam tu. Tapi kalau botol ni tak boleh nampak. Tu yang saya pilih botol macam ni. Lagi satu lagi, botol ni pun selamat.
dia punya lock dia, lock dekat sini. Berbanding botol ni, lock dia bukan lock, dia boleh tondang kalau ada gas, dia boleh tondang ke atas. Dia lock dia ke topi ni. Bukan yang lock ke atas. Itu beza geng ya. Okey, ni saya akan biasa post macam ni lah. Ni madu Trinata, nampaklah dalam tu ada tak abuk apa, yang tu lah deh. Tapi kalau madu gelap tak juga nampak kan. Yang tu lah. Tapi bagi saya paling selamat saya post ni lah, tak pernah ada KL lah botol ni. Even kalau dia kombung pun, andai kata ada gas. Jangan-jangan madu saya ada gas ya, tapi andai kata ada gas, dia boleh mengombang lah. Ini selamat lagi lah bagi saya. Lepas tu dia punya tutup pun color tutup itu ngam dengan saya kan. Banding macam ni saya guna pakai stiker. Lepas tu yang ni tutup pun ngam, harga pun murah. Okey, kenapa saya tak pakai botol kacau? Disitulah step seterusnya. Okey, tambahan SOP penternak kululut. Kalau pakai botol, dia orang kena cuci dulu geng ya. Bila boli tu, bila dia orang nak pakai madu, dia orang kena cuci dulu. Saya tembak air dalam ni. Lepas tu saya koringkan. Baru dia dah koring baru saya isi madu. Tapi kadang-kadang tak koring pun saya isi madu juga, tapi saya pilih lah kan. Saya tembak angin dalam ni. Kalau botol kacau pula, kena curahkan air panas. Disilakan steril lah. Itulah beza penternak yang bertauliah dengan penjual madu sebarangan. Okey, step seterusnya. Kenapa saya post botol plastik clear? Kenapa saya tak post botol kacau? Okey. Besok orang akan post botol macam ni, botol kacau ataupun macam ni. Ataupun macam ni. Okey. Biasa madu kalau daripada Old Bee ni dia tak kisahlah botol kacau, dia pakai frosted, lepas tu dia madu dia tak ada gas. Dia ngam lah. Memang sesuai. Tapi macam madu daripada saya, madu fresh, madu yang boleh ada gas. Okey, madu yang ada gas ni, andai kata madu tu sampai dekat geng dia dah ada gas, kata saya pakai botol kacau, saya isi banyak ni. Bila geng buka aja, dia terus melimpah kan. Dekat situ ada satu isu. Bila melimpah tu, kita pegang, melimpah dan kita tadah pula bawah dia, madu tu akan tercemar dengan kosan tangan kita. Okey, madu tu akan tercemar dengan kosan tangan kita. Tangan kita ni, kalau kita biasa kan dia sonang basikan gulai kalau kita pegang dengan tangan kan, tangan kita ni. Jadi saya tak nak madu tu meleleh. Kita pegang ni, dia menjejaskan kualiti madu tu lah. Itu pasal kebanyakan orang pakai botol 1 liter. 1 liter, biasanya madu dia pakai ni. Jadi bila buka, dia membuat. Bila buka itu penutup ni dia ada gas. Kita sompek dia tutup. Berbanding yang botol kacau siap-siap, yang dia label ni madu dia, bila dia buka dia tu membuat. Itulah risiko Tapi kalau cantik memang cantik lah botol ni. Itu pasal saya, kalau customer saya showkan, transfer sendiri botol plastik clear ni ke dalam botol yang sesuai dengan ikut individu lah. Botol apa yang sesuai kan? Okay. Saya showkan botol kacau lah. Dia sebenarnya kalau nak botol plastik pun tak kisah. Cuma isu kualiti mikroplastik lah apa semua tu kan. Kalau short term tak kisah. Tapi kalau long term ialah botol kacau lah. Okay. Yang saya showkan, botol kacau ni pun dia ada dua. Satu yang clear, satu yang frosted. Apa beza dia? Okey, frosted ni dia buat kacau dia lagi tahan lagi ya. Lepas tu hapur lagi susah nak masuk. Apa beza kalau hapur senang nak masuk dalam apa botol tu? Okey. Itu yang terjadi jenis kolodak. Okey, madu yang apa ni dia ada buih. Jadi bila ada buih tu, bahagian atas tu kena hapur, kena cair biasa, suhu biasa. Dia akan ada macam ring lah. Macam ada kolodak lah. Tapi itu pun saya nak bahas. Kebanyakan orang aja yang kolodak dekat atas tu pollen ataupun derbunga. Tapi hakikatnya bagi saya tak tepat tu. Dia sebenarnya suhu. Bila ada buih tu ada kat atas ni, lepas tu kono panas. Itu yang buih tu jadi macam angus lah. Macam kita masak gedor tu kan yang dekat tebing ujung tu ada lagi senang korek kan. Ada satu lah dia angus. Itu kolodak, saya panggil kolodak, saya tak panggil pollen geng kan. Dia bila buih tu dia jadi kolodak. Kalau geng tengok ni, ni berplayer kolodak dia ni. 1 2 3 4. Ada macam tu dah. Dia bila bahagian atas tu dia ada buih, dia kono dengan suhu. Dia jadilah kolodak. Itu bukan pollen geng ya. Mungkin pollen juga, mungkin betul lah. Tapi bagi saya dia lebih kepada kolodak. Itu kalau dalam gulut lah. Tapi selalu kalau dekat madu tualang, dia bukan saja kolodak, dia ada lilin. Dia kolodak ni lain. Lilin ni lain. Selalu dekat madu tualang yang saya perasankan, bila kita tak tapi dengan botol, dia akan ada ampaian lilin. Lilin ni dia tergapung geng ya. Tergapung. Itu yang dia ada ampaian dekat atas tu. Itu kebanyakan kalau madu tualang dia adalah lilin tu. Tapi kalau madu kelulut dia kolodak saja. Bila kita koncang, kalau kolodak tu baru lagi, dia koncang, bila kita koncang, dia boleh bercampur. Tapi lilin ni bila kita koncang, dia macam ampaian lah, macam plastik je dia. Itulah hakikatnya. Dia bukan pollen ya. Kalau pollen pun boleh jadi juga. Macam ni madu saya campur dengan pollen.
Dia boleh jadi juga. Tapi bila digoncang tu dia bontuk apa dia jadi tu lain berbanding yang apa yang dia orang gambar polen-polen dalam madu tualang tu bukan polen, tu ampaian lilin. Lilin tu naik ke atas. Bila kita tak api dengan batu, dia lilin tu akan gasing. Pasal madu tualang ni dia daripada sarang dia tu lilin. Jadi tu yang gasing tu. Okey. Settle bab tu. Okey. Settle. Isu yang lain pula. Okey. Packaging yang sesuai bagi saya adalah botol kacau frosted. Okey. Kalau biasa geng beli sekilo, saya syorkan packing macam ni lah. Ini botol 500 ml. Ini botol 300 ml. Ini sekilonya madu lah ni. Ini madu Terminata sekilonya. Kenapa saya isi dia sikit? Kenapa saya isi dia penuh? Inilah isu yang pertama kali saya cerita tadi. Isu buih. Buih ni selalu terjadi bila kita sehari atau 2 hari tu kita buka botol. Macam tu lah deh. Ini contoh. Kita goncang dulu. Dia akan naik buih. So bila kita buka tu dia pup kan. Dia buih tu akan naik. Saya pernah kira berapa kadar kenaikan buih. Biasa madu tualang dia akan 2 kali ganda lah. 2 kali ganda dengan kuantiti tu. Andai kata kita isi dalam ni botol ni 300 ml kan. Kita kena isi dia 150 ml je ataupun 200 ml je. Kalau kita isi 250 ml dia akan membuak. Contoh macam ni lah. Okey, ni goncang lagi. Kan dia ada bunyi gas. Lepas tu nanti dia akan membuak. Okey, kalau kalian tengok daripada pagi tadi, dia nak melimpah dah tu. Okey. Dia malah nak melimpah. Jadi saya tutup dulu. Hakikat kalau saya tak tutup dia akan melimpah. Jadi melimpah tadi bila tangan kita sini, kita tak dah lah. Lepas tu dia kena apa pasan tangan kita tu, tu madu kualiti dah jatuh lagi ya. Okey, tu tujuan apa? Uji kaji saya dulu. Isi separuh ya. Kalau botol yang kita nak minum simpan kat suhu luar tu kan, isi separuh saja. Tapi kalau madu damar, tu kena isi 1/3. Pasal madu damar ni dia punya buih tu lagi tinggi naik. Dia 3 kali ganda. Kalau madu tualang, madu lain tu dia tak tinggi nak naik Isi separuh, tu dah okey. Tapi kalau madu damar kena 1/3 daripada kuantiti botol tu. Supaya dia tak apa buih tu terlampau naik lah. Botol frosted ni pun, saya ada sediakan link ya geng ya. Kalau kalian nak beli, ni 500 ml, ni 300 ml. Ini sekilonya madu lah. Tapi kalau madu tu tak ada gas, saya syorkan yang 500 ml ni kita letak dalam betais. Kalau sampai-sampai dekat geng tu tak ada gas lah. Lepas tu ni untuk minum lah, minum harian ataupun bila perlu. Tapi kalau dia dah ada gas, dia simpan dalam betais dia tak guna dah. Bila madu ni dia dah ada gas, simpan dalam betais pun dia tetap akan ada gas juga. Dia macam tu. Okey, macam mana pula kalau geng bukan nak jenis simpan dalam betais? Geng nak simpan apa dua-dua ni dekat suhu luar kan. Dia bila simpan dekat suhu luar, dia conet ni kena dua-dua kena pakai ni. Lepas tu botol ni pula tak boleh isi penuh juga. Dia botol ni tak boleh pula yang 500 ml. Dia kena botol yang 1 liter. Yang 1 liter. Tapi botol 1 liter frosted saya tak jumpa nah. Saya ada satu lagi link, botol apa warna hitam yang 1 liter. Kalau geng nak letak kat luar dua botol ni, yang ni pun nak letak luar kan, boleh yang tu. Botol hitam. Dia warna ni pun mempengaruhi juga ya. Kalau dia botol corah, botol kacau corah, dia color madu tu makin lama dia akan lagi golap lah, lagi senang golap. Berbanding kalau yang frosted ataupun botol tu golap, dia susah nak ubah color tu. Makan masa sikit lah berbanding yang clear ni kan. Berbanding yang apa botol clear. Dia macam tu dah deh. Okey, untuk next penyimpanan saya tengah uji kaji ni juga kan. Ni labu, ini dia orang panggil lepap apalah. Tembika lah. Ni saya beli dekat TikTok. Dekat Bida Enterprise. Ni 500 ml. Ni saya nak uji kaji juga lah ni. Saya ada beli banyak juga ni. 6 biji saya beli. Saya nak try apa 6 spesies madu lah dalam ni. Ni 500 ml saya nak try. Nanti saya buat video lah. Sesuai tak madu disimpan dalam botol yang macam ni kan. Tembika atau labu sayung atau apa macam tu lah. Tapi ni dia tak panggil labu sayung lah. Dia panggil lepap. Macam tu lah deh. Tapi saya tengah ni juga dia macam apa, dia punya muncung ni tak bulat, dia macam lonjong sikit. Jadi nak kena otter lah benda lah ni. Ni nanti saya buat video khas. Kalau sesuai saya buat video khas saja. Lepas tu saya kena tanya juga pendapat-pendapat yang lebih arif lah. Okey, satu lagi isu saya nak bahas. Okey, kenapa botol besar saya suruh simpan dalam betais kalau tak ada gas? Yang botol kecil kita nak minum hari ataupun bila perlu simpan kat suhu luar. Tapi kebanyakan orang yang jual madu tualang, dia akan kobah simpan je lah kat suhu luar. Itu saya nak bahas. Kenapa? Dia orang terlalu kobah lebahkan besaran kat suhu luar.
Jadi suhu luar tu kita madu pun bila sampai kita simpan dalam suhu luar. Tapi sebenarnya tu salah ya. Lobah walaupun suhu luar tapi suhu dia kekal. Lobah ni ataupun kululut dia akan menjaga suhu sarang dia tu. Okey, kalau kululut dia lebih kurang 28 darjah Celsius. Dekat kawasan madu tu suhu dia akan stabil 28. Jatuh-jatuh pun 26. Paling tinggi pun 29. Ada purata dia macam tu lah. Okey. Kalau lobah tualang pula, tu tak ada ganjam, saya tak tahu berapa suhu dia. Tapi kalau lobah mellifera ada dalam 30 macam tu, tu suhu dia. Dia suhu yang stabil dia geng ya. Berbanding kalau kita simpan suhu luar, kita letak dekat suhu luar tu, malam suhu kita 24, 25, 26. Suhu siang kita 30, 33, 34 macam tu suhu tu. Perbezaan suhu tu yang menyebabkan berlakunya proses tu. Proses gas tu. Dia akan mengubah struktur madu tu tersebut. Jadi kalau ada penjual madu tualang kau simpan suhu luar, kalau madu tu tak bergas tak ada masalah. Tapi kalau madu tu fresh, kalau madu kululut kan, madu tu fresh. Kebanyakan peternak kululut ni dia ada SOP tu. Jadi dia orang simpan dalam ais, lepas tu bila sampai kat customer belum ada gas, jadi kuantiti yang besar tu customer simpan dalam ais. Jangan ikut falsafah penjual madu tualang ni. Dia berbeza kan ya. Perubahan suhu tu kalau untuk madu, dia perbezaan 10 darjah dia akan mengubah struktur dalam madu tu. Kalau dalam wine pula, perubahan 5 darjah suhu, darjah Celsius ya, dia akan mengubah rasa wine tu. Benda-benda ni saya belajar melalui bacaan apa semua lah. Saya tak pandai nak paste apa semua. Bahkan apa yang saya dapat pun bukan sekarang, dia lama dah. Saya berkecimpung dalam lobah apa kululut ni pun dah lama. Macam lobah mellifera, saya pergi kursus apa semua dulu tahun 2002. Bahkan lobah tualang, api cerana saya belajar dulu tahun 90, masa sekolah menengah lagi lah. Jadi benda lah input tu apa yang penting, saya simpan lah. Jadi saya tak pandai nak paste bahan rujukan saya. Jadi kalau pendapat penjual madu tualang kau simpan suhu luar pasal dia dah ada gas sampai dekat customer, tu okey, tak masalah. Tapi kalau madu kululut, kalau fresh, geng nak simpan lama, simpan lebih ais. Kalau nak minum letak keluar. Dia macam tu lah deh. Dia bila kita simpan kat luar ni kita nak minum tu enzim dia tu aktif. Jadi kita dapat lah 100% semua tu kita dapat. Bahan mineral dalam dia, kita dapat enzim dia. Dia macam tu lah deh. Dia berbeza pula dengan madu yang nak dikurangkan kadar air ni, yang dah disedap kadar air ni kan. Dia bila kita nak minum tu, kalau kita minum tauhud yang dah dikurangkan air tu, kita dapat mineral, enzim tu kurang. Jadi nak mengaktifkan enzim itu bila kita nak minum tu kita perlu tambah air. Dia macam tu dah. Kalau tambah air bukan dandan tu pula. Dia kena biar tempoh tertentu baru aktif enzim dia tu. Kalau yang perasan pun madu Arab kan. Madu Arab ni pula cara makan dia pula lain. Madu Arab ni dia likat. Dia kadar air dia tu dah memang semula jadi tersejat dekat dekat penyimpanan dia orang kan. Pasal kelembapan dekat negara Arab ni dia kurang kelembapan lah. Dia pouring kan. Jadi kita sebagai pengguna nak minum madu Arab ni, dia sebenarnya madu Arab ni sesuai dicampur dengan buah-buahan. Tu kalau orang perasan, madu Arab ni dia akan campur macam-macam lah. Dia campur kismis kau, dia campur kurma kau dalam tu kan. Itu tujuan dia untuk mengaktifkan dia kan. Mengaktifkan enzim itu balik. Tu kalau perasan lah. Tu tak ada belajar apa lah, tu pemerhatian. Cuba kalau geng tengok lah. Kebanyakan Pak Arab yang jual madu Arab ni, dia akan tambahkan buah-buahan dalam tu. Kurma kau, badam kau, kismis kau, tu pulang lah. Okay? Kalau geng perasan lah. Tu benda lain tak ada belajar. Tapi itu pemerhatian. Itu macam saya belajar tak semestinya daripada orang, tapi pemerhatian saya, uji kaji saya, itulah kesimpulan yang saya dapat. Jadi kalau penjual madu tualang ni kau madu sesuai simpan suhu luar, itu tak berapa betul ya kan? Tak berapa tepat lah. Pasal suhu sekarang lobah yang kontrol, dia stabil. Kalau suhu kita ni perbezaan tu yang menjejaskan kualiti madu tu. Perbezaan suhu tu menjejaskan kualiti madu sikit. Tapi sebenarnya paling best simpan madu, dia bukan dalam ais. Dia suhu yang stabil. Tapi susah nak buat benda lah tu. Dia pernah ada mesin hatches macam mesin mesin tulu ayam. Kita boleh kontrol suhu tu suhu kululut. Katakan 28 kan. Kita masukkan dalam bokeh tu 28 tu. Tu paling best. Tapi tak ada orang buat macam tu. Saya akan buat geng. Saya akan datang kalau ada modal memang saya nak beli chiller display tu, tapi saya tak nak onkan elektrik dia. Saya tak nak sejuk. Saya nak suhu 28. Saya masukkan mentor pemanis dalam tu, saya akan sandingkan. Tu akan datang planning lah. Tu uji kaji saya juga lah tu. Tapi modal besar juga tu. Tu lebih kurang 2,000, 3,000 juga display tu yang 2 pintu, 3 pintu tu kan. Akan saya buat uji kaji juga tu. Saya edit 30 minit kan. So pendek lah video ni. So kesimpulannya, kalau geng nak penapi 100 mesh, saya ada letak dekat link Shopee dia. Sesuai lah kalau geng nak tapi. Kalau in case ada abu kau ada somut masuk dalam madu kan, cari 100 mesh, ada link kalau geng nak cari botol frosted yang 500 ml, 300 ml ataupun botol yang hitam 1 liter, saya ada sediakan link dia lah. Lepas tu kalau geng customer saya yang beli madu kululut daripada saya, kalau geng nak benalah ni, one way air buff, one way buff, macam tu lah.
connect pada lah ni. Geng minta lah. Kalau geng tak ada kan, geng minta ya. Ini saya kasih free lah. Tapi kalau bukan customer saya tak kasih ni lah. Pasal ni tak ada jual geng ya. Ni DIY ni. Ni gabus, lepas tu ni buff ni. Ni DIY guna lah ni. Kalau geng tak cukup, ada keperluan, minta lah. Mungkin saya kasih free ataupun saya cas. Selalu saya first customer saya kasih free. Oke, itu saja geng ya kesimpulannya. Kita nak tidur dah ni malam nih. Ian pun nak tidur dah. Oke, sekian saja banyak waktu bagang kali ini. Kasih like kalau best.